yang boleh rosakkan seluruh masyarakat. Dari sombong sampai ke tamak, semua ni jalan menuju kehancuran. Jom kita tengok kisahnya kenapa empayar yang hebat pun boleh jatuh. Hari ini, kita bongkar satu kisah tentang punca-punca kejatuhan. Jadi, apa puncanya? Ada 7 sifat buruk yang membawa kepada satu kisah yang amat dahsyat. Ini bukan sekadar kelemahan peribadi tau. Ia macam racun yang boleh rosakkan seluruh masyarakat. Dari sombong sampai ke tamak, semua ni jalan menuju kehancuran. Jom kita tengok kisahnya. Kenalkan, Munzir bin Ad, raja dari kaum Ad. Kekuatannya hebat, tapi sombongnya lagi hebat. Dikatakan dia ada kekuatan seramai 40 orang lelaki. Besi pun boleh bengkok dengan tangan je. Hebat sangat sampai dia bunuh singa dengan suara je. Dia rasa dia dah kebal, tak ada tandingannya. Dia percaya istana ni akan buat dia selamat dari apa-apa pun, termasuklah kematian. Istana ni bukan calang-calang. Ribuan zirak panjangnya. Satu monumen untuk cabar segalanya. Dengan angkuhnya, dia cabar kematian. Dia yakin istana tu akan lindungi dia selama-lamanya. Tapi, takdir ada rancangan lain. Tiba-tiba, waktu subuh, satu bencana menimpa. Semuanya berubah. Munzir dan semua orang dalam istana tu habis binasa. Langsung tak ada yang tinggal. Istana yang dibanggakan tu sekarang jadi tinggalan yang menakutkan. Jadi bukti kejatuhannya. Nampak tak? Sifat-sifat buruk dia itulah yang akhirnya bawa padah pada diri sendiri. Kisah ni tunjuk 2 jalan. Satu, istana besi yang runtuh. Satu lagi, istana syurga yang kekal. Pengajarannya mudah je. Besi tak boleh halang maut. Harta benda tak boleh beli rahmat Tuhan. Jadi ingatlah, kuasa dunia ni semua sementara. Dan keangkuhan tu pintu kepada kehancuran. Jadi persoalannya untuk kita, istana macam mana yang sedang kita bina dalam hidup ni?